Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel Tim Perjuangan Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ini masih lagi Pak Haji berminat untuk bersama dengan Datuk Zahrin, kerana Datuk Zahrin ini merupakan seorang otai dalam UMNO dulu, kini dan selamanya. Jadi hari ini Pak Haji nak minta Datuk Zahrin mengupas mengenai perkara yang amat penting, supaya masyarakat dapat faham kedudukan UMNO dalam Pakatan Harapan ni, yang di dalamnya ada DAP. Jadi hari ini Pak Haji nak bertanya dengan Datuk Zahrin mengenai perkara tersebut. Jadi Datuk, saya nak tanya Datuk, dalam Pakatan Harapan ni gabungan dia adalah UMNO. Jadi desas-desus kat luar ni mengatakan DAP ni adalah abang besar yang kontrol segala-galanya dalam Pakatan Harapan ni. UMNO sebagai seolah-olah macam lembu cucuk hidung. Jadi saya nak tanya pendapat dan pandangan Datuk, adakah UMNO boleh mengawal kerakusan DAP dalam Pakatan Harapan? Jadi minta pencerahan daripada Datuk. Pertamanya soalan Bang Haji tadi ialah, bolehkah UMNO mengawal atau memperlahankan peranan DAP yang dilihat sebagai chauvinis Cina yang kemudian mengganggu, menyentuh kepentingan Melayu? Jawapannya mudah. UMNO tak boleh mengawal DAP, tapi DAP boleh mengawal UMNO. Kerana masalahnya sekarang bahawa UMNO mau hidup. Bukannya parti dia, tapi orang dia mau hidup. Dari itu mereka tak kisah soal perjuangan Melayu dan sebagainya. Kita kena ingat, apa yang berlaku sekarang ini adalah lebih merupakan kepada pengkhianatan yang berlaku pada tahun 2022 bulan November, mana dua parti yang mempunyai gabungan yang besar, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, mempunyai lebih 80 kursi, tetapi tidak dapat membentuk kerajaan. Tak dapat nak membentuk kerajaan. Jadi apa yang berlaku ialah UMNO memilih Pakatan Harapan supaya menjadi satu kerajaan yang kononnya atas nama perpaduan. Oleh yang demikian, kita kena faham bahawa DAP ini satu parti yang berjuang atas sifat ideologi sosialis. Dia again the sistem kapitalis. Pakatan Harapan pun khasnya PKR pun bergabung dengan Parti Rakyat yang asalnya memegang ideologi sosialis. Jadi itu sebab DAP dengan PKR ini dapat bergabung dan menjadi kuat kerana ideologi yang sama. Berbeza dengan UMNO. UMNO bukan satu parti berideologi sosialis. Dia nasionalisme Melayu dan mempertahankan sistem kapitalis. Ini dikatakan oleh Tengku, oleh Tun Razak, bahawa UMNO adalah satu parti yang dalam bahasa sebaliknya dipanggil mempertahankan the free enterprise. Siapa yang boleh mencari perniagaan, mencari keuntungan, menekan rakyat akan disokong oleh UMNO. Jadi apa yang saya nak katakan, bahawa DAP ni dia mengawal UMNO. Jadi maknanya pada DAP dia melihat UMNO ni nasi tambah je, melukut tepi gantang. Kalau adalah, tak ada pun tak apa. Kerana di samping mempunyai 82 kursi, kemudian berlaku pengkhianatan Parti Bersatu yang melompat, mereka boleh bergantung dengan ahli Parlimen Sabah dan Sarawak. Sarawak sendiri ada 31 kursi yang boleh memberikan kekuatan kepada kerajaan PH ni. Sebab apa kehendak kerajaan Sarawak diikuti oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kerana dia tahu
Kalau dengan UMNO pun, UMNO mungkin belah bagi. Tapi dengan Sarawak 31 ahli parlimen dia, termasuk tambahan mungkin 10 orang daripada Sabah, dia dah ada 41 dari luar Semenanjung ini yang akan menyokong parti dia. Jadi pada pendapat saya bahawa DAP ialah satu parti politik yang bukan boleh dikawal oleh UMNO, tapi dia mengawal UMNO. Sebab UMNO diam, tak bercakap apa-apa. Macam berkali-kali saya kata, cuba tengoklah kementerian yang dapat memberi faedah kepada orang Melayu yang diberikan jawatan menteri kepada UMNO. Sama ada undang-undang tidak memberi apa faedah. Menteri Pengajian Tinggi bolehlah masuk universiti. Kementerian luar tak ada pun orang UMNO dah boleh jadi duta. Yang terakhir Nazri Abdul Aziz. Kalau kita baik ke Kementerian Peradangan pun, orang Melayu bukannya perada yang besar, ada tanah ladang beribu hektar. Kemudian tu kalau kita tengok kementerian-kementerian yang ada faedah hanya yang dipegang oleh Presiden. Kementerian Desa dan Wilayah, itu memang adalah bisnes. Itu adalah tempat ketua-ketua UMNO bahagian 199 orang pergi tempat cari makan tau. Banyak orang tu cari makan dekat Kementerian Desa tu. Sebab apabila kawan-kawan kata dengan saya, cubalah tender ni dekat Kementerian Desa, saya kata orang UMNO pun lapar, jadi tak mungkin kamu dapat. Jadi pada saya, kamu tengok DAP, kementerian-kementerian yang dia pegang, kuat, kokoh, boleh membantu imej parti dia. Khasnya Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Digital. Ini semua adalah kementerian-kementerian yang penting. Tapi Anwar Ibrahim bagi pada DAP kerana DAP demand kementerian itu. Berbeza dengan UMNO. UMNO apa saja yang dibagi, ataupun UMNO memang tak nak bagi, tidak menuntut apa-apa, cukuplah setakat yang ada sekarang. Kalau kita tengok sekarang ni, menteri-menteri dari UMNO ni, tak ada satu pun yang boleh menolong UMNO. Walaupun dia dapat jawatan Menteri Pertahanan, kalau supply tarik kasut pun tak tentu orang UMNO dapat. Kerana para jeneral pun berniaga, rasanya dah pencen dan sebagainya, dan juga rasuah yang besar di Kementerian Pertahanan. Tak mungkin. Jadi pada saya, DAP akan terus mengawal UMNO ni, dan UMNO untuk nak mengurangkan tekanan dia, itu yang dia membuat tindakan kenyataan menyokong DAP. DAP dah berubah. DAP tak pernah berubah, tuan-tuan. Bagi penganalisa politik seperti saya yang mengetahui sejarah, DAP kekal, Democratic Action Party kekal dengan tindakan dia, iaitu Democratic Socialist. Maknanya dia dilihat akan terus berjuang untuk kepentingan puak-puak ideologi sosialis, yang mana satu tingkat daripada komunis. Itu sebab kalau kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila menghentam orang kaya, termasuk dalam kongresnya baru-baru ini, UMNO tidak mempertahankan langsung orang-orang kaya ni. Wahal orang-orang yang kaya yang ada sekarang semua dilahirkan, dibina oleh UMNO dulu. Sekarang PKR di bawah pimpinan Anwar Ibrahim dan DAP sendiri menyerang habis-habisan orang kaya. Dan orang kaya yang kena serang ni semuanya Melayu. Orang Cina yang kaya-kaya tak diserang. Rebekok tak pernah dipanggil pun terhadap apa-apa tindakan keuangan dia. Francis Yeo pun tak pernah dipanggil. Winston Tan memang partner kerajaan PKR. Jadi ada UMNO ambil tindakan. Ada UMNO mempertahankan golongan-golongan limen dan kerak Melayu ni, yang sedikit kaya ni. Jadi kalau cakap biar jelas. Itulah pandangan saya. Saya menolaklah pandangan Pak Haji tadi bahawa
UMNO boleh mengawal DAP, tapi saya konsisten mengatakan bahawa DAP lah yang mengawal UMNO, dan inilah petanda-petandanya UMNO akan dikuburkan oleh pemimpin yang ada sekarang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Zahrin atas ulasan dan kupasan mengenai soalan saya tu. Jadi sahabat-sahabat, harap-harap sahabat-sahabat dapat memberi komen dan dapat kita sama-sama berkongsikan apa yang dikatakan oleh otai UMNO Datuk Zahrin ni. Siapa tak kenal dalam UMNO, seluruh Malaysia kenal beliau. Jadi itu saja sahabat-sahabat perkongsian Pak Haji dengan Datuk Zahrin. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Air sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.